Okay, kita ni hari ni hari raya. So hari ni sekarang ni semua orang nak pakai baju raya. Adik tengok sikit, adik punya baju. Betul kat selendang tu? Meriahnya adik. Wah, kena minta maaf lah kejap lagi ni. Belum minta maaf lagi kan? Kena minta maaf abang tau. Duk gaduh je. Kejap lagi kita ada sesi bermaaf-maafan. Lepas tu kita pergi ke kampung. Stay tune. We don't have. Mami nak. Rishi. Your lipstick become. I don't know. It's going to the side. Let me clean. Come. Aduh. Cantiknya dia. Chef segak orang tu. Hari ni semua macam pakai baju Johor kan? Wah, Johor lah kita. Cantiknya dia. Jangan nangis ya. I forgive you. You pernah juga. Kenapa ni? Andi.
puasa penuh kan. Mami ada satu lagi bonus kat Alish. RM50. Time. Selamat kali puasa penuh. Thank you. Tahniah Kalish puasa penuh. Tadi anak yang soleh, okey? Lebih hati. Lebih Kalish. Simpan dalam beg. Oh, love. Sayang. Aku sayang. Lagi dia sayang. A few moments later. Kita set up dulu. Pasal kita ramai tetamu kan. Ada healing lah kita malam ni. So biarkan laman sini luas untuk budak-budak main apa. Selamat datang. Bagi. Heboh dengan dia punya snooker tu. Astagfirullahalazim. Bagi. Salam. Ni apa moyang tu? Salam nenek moyang. Salam moyang. Jangan marah-marah tu. Salam dulu. Dah salam tadi. Atuk dalam bilik. Oyang juga tu. Buka kejap, sabar. Wait. Sabar. Salam ni semua salah tu. Kita salam lagi. Makan sini. Salam dekat. Salam. Sihat. Mek raya, mak Azai batin. Salam masuk. Anak Sofia nombor 3. Ingat tak? Ingat tak apa ni? Sihat. Ingat? Pasal tua tak sihat. Tadi serabut dah dia punya. Sama ada nak nikah benda simple gini pun tak boleh nak Sampai lain okey, sampai ni macam tu. Aduh. Daripada pagi sampai ke tengah hari serabut dengan samping je. Awak yang ni. Isi untuk merepair nasi lemak. Buat berjaya macam dia. Wow. Dia akan jadi sekejap pada semak biasa buat kukus. Wow. Tapi kukus dia kena ada ni lah dia. Tapi dah separuh masak. Boleh ke? Paru sangat. Penuh tu periuk ni. Dia tak boleh penuh sangat tau yang. Nanti dia tak bernafas. Lambat, so dia nak buat banyak kali. Tak ada. Tak ada. Bahagian Trending dah. pagi-pagi shoot tadi dah habis belum? Ya ke? Ngantuk. Oh lolo, tak tidur ni. Anda tak main tengah-tengah hari. Lagi mana? Yang pro. Mangkak. Pesta awak tak pro lagi. Baby. Oh, penat. Main FIFA pun kalah. Dah terbaring dah. Adik, baby terbaring dah. Macam mana? Saya nak main. Dah. Macam mana tu? Dah ramai-ramai dah baring. Lagi lah. Pro lagi lari kan. Yakin lagi dah. Sofia bagi. Sikit je tak banyak. Makasih banyak lah. Apa sama banyak nenek atuk. Buat belanja sikit-sikit. Ini senyum Jangan sedih apa? Jangan nangis. Jangan sedih. Jangan sedih, jangan nangis. Raya ni. Ha? Sofia kat tak. Ni Sofia tu. Sofia, Joanna yang tak datang. Joanna tak datang, Joanna kat Kelantan. Buat badan buka Ni tu. Toke pula. Papa nak bagi something. Oh. Apa tu? Kena gores dulu. Gores dulu. Baru tahu dapat apa. Alah. Nangis konon. Masalahnya air mata tak keluar tau. Ya, memang drama ni. Okay, anyone siapa nak pelanggan kanak-kanak apa?
Perempuan? Pelakon kanak-kanak panggil lah ni. Ha. Dia memang pelakon terbaik. Apa ni? Drama lah dia ni. Ya Allah. Okey. Oh, menantu siapa ni pandai masak ni. Dia datang beraya rumah nenek dia yang masak ni. Goreng je bos. Goreng, repair nasi lemak. Kuali besar ni. Tak, jangan suka letak benda penuh-penuh. Jadi macam tu nanti. Yang ni payah nak repair. Tak boleh kukus. Tak apa eksperimen. Bulu pot Kecil. Tapi kuyup satu. Ini boleh dah penuh dah. Semalam 4 pot pun dah hampir separuh. Patutnya expect 6 ke 8 pot. Baru bermaaf-maafan tadi sweet-sweet cium-cium. Ni education purpose. Kata Hakim beza. Ni. Okay, beza dia dari segi apa? Handsome tu tak lah. Exam dia bagian tembam. Bagi tembak. Serius lah. Cuba tengok dia dengan Papa. Papa macam nak kurang. Sebelah dia. Dia punya apa lagi handsome kan? Papa pakai cikut. Aduh. Kita. Jadi orang dapur pula tiba-tiba. Boleh, tak boleh nak tengok dapur. Dia besar dia ada. Tak lama main bateri. Sekali ribu dapur. Di dapur. Mainnya kembar dua orang ni. Naik apa tu? Sedap. Tengah prep makanan raya. Macam tuan director lah. Action! Cut! Kita apa? Hari apa? Assistant director. Datang dah ni. Datang dah. Ada haus ke? Budak ni apa punya? Kita tahu tak berapa orang cakap raya tahun ni tak sama macam AKB tu bagi tak ada. Itulah. Dah. Ini orang kata malu. Dah, kesayangan dah sampai. Kesayangan semua dah sampai. Lepas tu Sofia bercakap, alah, air tak ada. Alah, penyiri tak ada, cakap. Awak dah, tak panggil kita tunggu, nampak? Penyiri datang. Nyiapkan anak. Baru kita DM kan dah.
Makan. Wow. Santa Claus datang ah. Santa Claus datang. Ha? Mak guru baca. Maklum bagi hadiah lah. Ni untuk rias. Saya ada ni lagi. Dinosaur. Ni untuk rias. Sedap ke? Ni. Ya. Makan. Semput. Allah. Panas-panas ni lagi main bola. Ya Allah. Saya kembali Raya di dalam poket. Lagi? Kuih raya cek. Semua benda cek. Kita nak pergi balik. Buat apa tu, Dek? Tolong. Semua dah main dah tu. Ya Allah, dah lara ni. Dah tak ada baju raya dah. Buat apa tu? Oi. Dengan kebayanya. Aduh, ya Allah. Adik. Oh, apa tu? Apa? Oh. Kalish. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Kalish. Happy birthday to you. Sekali lah. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hafiz. Happy birthday to you. Sama bulan. Yeay, sama sekali. Itu kek apa? Itu kek apa? Sibuk lah dia ni. Kek apa tu? Kek apa? Nah, Kalish Hafiz sini. Orang lain datang menyibuk dia dah. YouTube sekali. 1, 2, 3. Yeay. Wah, saya suka pen. Awak pun suka. Saya suka pen. Aduh. Like it big. You like it big? Like it big? Like? Sampai satu tahun ni. I want the bigger. I want the bigger. 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 I want the Sampai. bigger. I want the bigger. Kita bukan potong ni, kita hantam. Kan ada pisau ini. Tutuplah. Happy birthday Kalish. In advance. Merah menyala muka. Oh, aduh. Tengok muka sikit. Astaghfirullahalazim. Main bola habis. Melengah. Berlengas. Hafiz. Lengas. Abang duduk dia. Ke bawah makan. Jumpa makan. Mata semua dah lari.
dah balik, kita unboxing. Amat siapa? Hadiah. Awak dapat hadiah ke? Siapa bagi? Kak Pia bagi hadiah? Alah. Pengantin lama ni. Memang feeling macam baru kahwin sekarang. Aduh. Jadi terpaksa Ni pembawakan budak ni rasanya. Pembawakan budak ni rasanya. Terima kasih Nini. Kita beraya. Kita jumpa raya tahun depan. Lama lagi tu raya tahun depan. Kita jumpa lagi Senin ni lah. Okey. Ni bau busuk dah mandi. Okey. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Sorry, apa? Ya. So, balik dulu. Kom. Thanks for coming. To spend the holidays. Dato' Raya. Lamalah kita minta maaf. Terima kasih sudi. Mengganggu ni. Tak mengganggu. Keluarga kan? Betul. Perubahan. Ni, berapa dia? Alah dia. Dia sampai jumpa ni. Baru tahu sekali. Sorry dia. Kan? Cara Nabi kita sepatutnya semua. Ada tahu dia. Dia sama official dekat majlis. Dulu. Sekarang ada lagi? Di Kuantan. Sekarang ada lagi tak? Ada. Ya. Nanti jatuh dekat batu dulu. Atuk duit raya tak ada tau? Ya. Duit raya tak ada? Ya. Duit raya. Dah besar. Itu ni apa-apa kelana. Apa-apa kelana. Minta maaf lah. Thanks for coming, Mahmud. Thank you very much. InsyaAllah. See you next time. Thank you for the treatment. It's It your was really third time. Besar first time. third time. Third I time. know that. Mandi raya besar lah. Kan? Alright, Mama. Assalamualaikum. Hey, thank you very much for coming. Jadi balik dulu. Baik. Ya Allah, budak-budak ni bermain kat padang malam-malam. Jom balik. Apa tu? Hadiah siapa? Hadiah abang. Siapa bagi? Kapia. Kapia. So sekarang kita nak unboxing. Cuba lah buka. Bila kuning. Lego lagi. Lego. Wow. Saya belum habis lagi Lego pertama saya. Dah dapat Lego baru. Ni cantik. Ni Cantik paling habis. cantik daripada Mana huruf sini? kalis ni. Lagi cantik daripada 10 huruf yang lain. Yang ni pun lagi cantik. Macam apa Kak Pia? Itu Kapia. Ini boleh jadi robot. Suka kan? Birthday in advance. Lah kalau kali syarat tak sama. Kereta kali syarat ada tak? Kereta macam tu. Ha? Tak ada lagi kan kereta macam kat beli. Ya. Tak ada. Yalah. Patut collection kan. Okay. Best bag. Nah. Jangan jaga apa jangan gaduh dengan abang, okey? Faham? Dengan cakap mami dengan papa, okey? Jangan noti-noti tau. Angguk-angguk. Anggap nanti. Jangan gaduh. Di situ kerja ingat Marisa punya. Tidur dengan Masih kan malam? Pagi semalam dia datang masuk bilik tidur. Dia pagi. Allah. Dia tengok dia punya selimut datang. Dia tidur. Dia ingat Marisa. Dia peluk lah. Lain dah. Rasa gemuk sikit. Iya. Biasa Marisa dia mencari. Terima kasih sudi datang. Jangan ambil stiker dengan kad. Bye. Baik,